Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Muhammad Atif Hanafiah bin Muhammad Syarul, pelajar Pendidikan Agama Islam di Institut Pendidikan Guru Kampus Sultan Abdul Halim. Dan insya-Allah pada hari ini saya akan membentangkan dan menerangkan mengenai cabaran revolusi industri 4.0 dalam kurikulum dan pentaksiran pendidikan Islam. Tugas saya ini merupakan tugasan yang kedua, yakni persembahan di bawah kursus pengajian kurikulum dan pentaksiran pendidikan Islam sekolah rendah PIMK 3253. Sebelum saya memulakan pembentangan saya pada hari ini, insya-Allah saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada pensyarah saya, iaitu Ustazah Zuhaidah binti Abdul Wahab, kerana banyak membantu saya dalam memahami topik ini serta banyak membantu saya dan membimbing saya untuk menyiapkan tugasan video pada kali ini, insya-Allah. Oleh itu, jom kita mulakan. Sebelum kita membahas topik utama dengan lebih lanjut, perlu kita memahami dengan pemahaman yang mantap mengenai definisi revolusi industri ataupun bahasa Inggeris Industrial Revolution 4.0. Menurut Angela Merkel 2014, beliau berpendapat bahawa industri 4.0 merupakan suatu transformasi secara menyeluruh terhadap semua aspek pengeluaran dalam sektor industri melalui penggabungan teknologi digital dan internet dengan industri konvensional. Manakala menurut Ghufran pada tahun 2018, beliau memberi pendapat bahawasanya revolusi industri 4.0 dicirikan oleh perkembangan teknologi, iaitu Internet of Things atau Internet for Things, yang disusuli dengan kemunculan teknologi baharu dalam bidang data dan sains kecerdasan buatan, yakni AI, robotik, pengkomputeran awam, percetakan 3 dimensi serta teknologi nano. Secara kesimpulan kita boleh buat di sini adalah IR 4.0 adalah merupakan fasa perubahan yang besar dalam cara manusia hidup, bekerja, belajar hasil daripada kemajuan teknologi digital seperti yang kita telah sebutkan tadi, robotik, pencetakan 3D dan sebagainya. Sekiranya guru pada zaman dahulu menggunakan papan hitam dan kapur putih untuk mengajar para pelajar, kini guru boleh mengajar tanpa mengira masa dan tempat, iaitu melalui platform Google Meet. Itulah antara kesan revolusi industri 4.0 dalam pendidikan. Itu adalah antaranya, sebenarnya banyak lagi. Kemudian perlu diketahui dan perlu diketengahkan bahawasanya kita sudah berada di gelombang yang keempat pada revolusi industri 4.0. Sebab tu nama dia 4.0. Di mana pada gelombang ini perkembangan pesat dalam teknologi sensor telah berlaku. Keterhubungan interkoneksa dan analisis data telah mencetuskan idea untuk mengintegrasikan kesemua teknologi ini ke dalam pelbagai bidang industri. Jadi kita telah menghadapi 3 gelombang sebelum ini, iaitu pada gelombang yang pertama pada abad yang ke-18, gelombang yang kedua pada akhir abad ke-19, gelombang yang ketiga pada sekitar tahun 1970, dan sekarang ini kita berada pada gelombang revolusi industri, gelombang yang keempat, iaitu 4.0. Kemudian kita perlu juga memahami mengenai apa itu kurikulum dan pentaksiran pendidikan Islam. Kurikulum pendidikan Islam ialah satu perancangan sistematik yang menggabungkan ilmu wahyu dan ilmu aqliyah, yakni ilmu akal, untuk membentuk insan yang seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani dan intelek. Oleh itu, dapat kita ketahui di sini bahawa kurikulum pendidikan Islam merujuk kepada keseluruhan rancangan pembelajaran yang merangkumi isi kandungan, objektif, kaedah pengajaran dan aktiviti pendidikan yang bertujuan membentuk akhlak, pemikiran dan syakhsiah pelajar berdasarkan prinsip Islam. Manakala pentaksiran pendidikan Islam pula adalah merupakan satu proses untuk guru mengukur dan menilai pencapaian pelajar dalam aspek kognitif, afektif dan psikomotor yang berkaitan dengan pengetahuan, kefahaman, penghayatan serta amalan dalam kehidupan. Okey, kemudian kita lanjut kepada cabaran revolusi industri 4.0 dalam kurikulum dan pentaksiran pendidikan Islam. Yang pertama, dari sudut kurikulum pendidikan Islam, apa cabaran revolusi IR 4.0 ini dari sudut kurikulum pendidikan Islam? Yang pertama, kurangnya penyesuaian isi kandungan dengan teknologi seperti kecerdasan buatan AI,
IoT dan Big Data. Yakni pada kurikulum kurangnya elemen-elemen seperti yang berikut, iaitu kecerdasan buatan ataupun elemen-elemen teknologi. Pengetahuan murid mengenai revolusi industri 4.0 adalah penting. Kerana apa? Kerana ia meningkatkan pengetahuan dan kesediaan pelajar bagi melahirkan generasi berpengetahuan dan celik IT di masa hadapan. Dan ini selaras dengan hasrat anjakan yang ke-7 Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013 hingga 2025. Namun, menurut kajian Nurul Nadhirah dan Muhammad Yusof 2018, mereka berdua mendapati bahawa dalam kalangan guru yang telah lama berkhidmat masih lagi mengamalkan kaedah pengajaran tradisional dan meminggirkan fokus utama kepada teknologi. Maksudnya mereka masih lagi menggunakan papan putih, pen marker hitam ataupun buku nota untuk menyalin. Mereka tidak memasukkan elemen-elemen digital seperti slide, tayangan video, bahan bantu mengajar dan sebagainya untuk memantapkan lagi pengajaran dan pembelajaran. Oleh itu, guru haruslah menyediakan pengajaran yang menarik dengan menggunakan teknologi digital seperti penggunaan video, audio, visual, gambaran dan lain-lain. Sebagai contoh, pelajar belajar hukum tayamum ataupun fiqh ataupun fiqh dengan pendekatan digital interaktif seperti video, yakni tayangan video mengenai cara mengambil tayamum, dan pelajar-pelajar boleh menjawab soalan berkaitan tayamum di aplikasi Quizizz. Kemudian kita pergi pula kepada cabaran yang kedua. Selain itu, melalui kajian Nurul Adibah dan Hafizah 2021, mereka mendapati cabaran dalam menerapkan elemen kreativiti dalam pengajaran dan pembelajaran. Tadi elemen teknologi, sekarang ni guru kurang menerapkan elemen kreativiti sewaktu pengajaran dan pembelajaran. Seperti yang diketahui, antara elemen kreativiti mempunyai berkaitan dalam pembelajaran revolusi industri 4.0. Bagi menyahut seruan ini, guru bukan sahaja perlu memainkan peranan penting dalam menyampaikan ilmu sahaja, bahkan mereka juga memainkan peranan yang penting sebagai penasihat dan pemudah cara dalam proses pembelajaran anak murid dalam menerapkan elemen kreativiti ini ke dalam jiwa para pelajar. Oleh itu, guru tidak boleh lagi mengamalkan kaedah pengajaran tradisional seperti check and talk semata. Yakni, guru mengajar di depan dan para pelajar mengambil nota ataupun mendengar. Hanya itu sahaja, tak boleh. Jadi, guru perlu mewujudkan pembelajaran yang berkualiti bagi meningkatkan lagi kefahaman pada sesuatu topik dengan menerapkan apa? Dengan menerapkan elemen pembelajaran abad ke-21, iaitu kemahiran komunikasi bersama pelajar ataupun pembelajaran secara kolaboratif, pemikiran kritik, penyelesaian masalah dan sebagainya, serta pembelajaran kendiri, yakni pembelajaran menggunakan online, telefon dan sebagainya, dan kemahiran berfikir aras tinggi. Sebagai contoh, pembelajaran kaedah tayamum secara praktikal, yakni bukan hanya sekadar teori dengan menggunakan teknologi augmented reality AR ataupun kita boleh juga panggil pada VR, dan membincangkan hukum-hukum tayamum yang berkaitan bagi menggalakkan pemikiran aras tinggi dalam kalangan para pelajar. Kemudian kita tengok pula kepada cabaran dalam kemudian kita tengok pula yang ketiga, iaitu penggunaan teknologi digital mampu berisiko berlakunya fenomena keruntuhan akhlak dan keterlibatan remaja dalam masalah sosial. Apabila para pelajar pandai menggunakan teknologi maklumat dan komunikasi, maka timbul pula satu risiko di mana risiko keruntuhan akhlak ataupun kita panggil pengaruh buruk yang mampu mempengaruhi akhlak para pelajar. Pengaruh-pengaruh yang berunsur negatif di media sosial khususnya mampu menjadi amalan dan cara hidup pelajar berbanding perkara-perkara yang memberi manfaat kepada mereka akibat pendedahan maklumat yang tidak ditapis. Bukan itu sahaja, pendedahan ini juga mampu menyebarkan pemikiran transhumanism. Pemikiran transhumanism merupakan satu gerakan pemikiran yang menganggap bahawasanya manusia boleh berkembang dengan teknologi melebihi kemampuan manusia dari sudut fizikal, emosi, sosial, rohani dan sebagainya. Yakni manusia boleh berkembang dengan teknologi tanpa bantuan kuasa Tuhan. Ini menyebabkan pegangan akidah diri setiap Muslim akan hanyut dan rosak akibat daripada terpengaruh dengan pemikiran tersebut. Oleh itu, apa penyelesaian dia?
semua masyarakat, termasuk pihak sekolah, perlulah mempertingkatkan lagi komponen iman dan takwa seperti memperbanyakkan lagi kelas fardu ain di sekolah-sekolah, dan ibu bapa boleh menghantar anak-anak mereka ke kafah, yakni kelas fardu ain selepas sekolah, sebagai persediaan menempuh arus revolusi ini. Revolusi industri 4.0 ada baik dan ada buruknya, dan kita haruslah mengambil yang baiknya sahaja dan membuang keburukannya seperti pemikiran transhumanism ini. Selain itu, guru juga perlu menerapkan kemahiran insaniah seperti kemahiran komunikasi interpersonal, keusahawanan dan lain-lain ke dalam jiwa para pelajar. Kemudian kita tengok pula cabaran dari sudut pentaksiran pendidikan Islam. Penggunaan kaedah pentaksiran tradisional masih digunakan oleh guru tanpa menerapkan unsur-unsur revolusi industri 4.0 dalam menilai pelajar. Mereka masih lagi bergantung semata-mata pada ujian bertulis, lisan dan hafazan dengan tidak mengambil kira kemahiran abad ke-21 seperti pemikiran kritis, kreativiti dan penyelesaian masalah melalui teknologi. Kaedah pentaksiran yang berbentuk holistik dan dinamik perlu dirancang bagi menilai tahap penguasaan pelajar secara menyeluruh, bukan semata-mata ujian akhir. Oleh itu, apa penyelesaian dia? Kerajaan perlu menyediakan pentaksiran yang menguji kemahiran abad ke-21, iaitu komunikasi, kolaboratif, pemikiran kritis dan sebagainya, sahsiah dan kemahiran berfikir aras tinggi kehebat pada pelajar. Sebagai contoh, penilaian dari sudut amali solat, keterlibatan atau kehadiran ataupun kita rekod kehadiran para pelajar ke program-program sekolah, dan kita mewujudkan anugerah tokoh nilai untuk menilai sahsiah mereka, pelaksanaan kerja kursus dan penerapan elemen kebat apabila guru ingin membuat soalan peperiksaan. Kemudian kita pergi yang kedua ialah kurangnya penilaian secara automasi dan analitik data dalam pentaksiran pendidikan Islam. Apa maksud automasi? Automasi adalah proses yang dibuat secara automatik tanpa campur tangan manusia seperti penggunaan teknologi AI. Analitik data pula adalah proses mengumpul, menganalisis dan menilai maklumat pelajar seperti prestasi, kehadiran, minat dan kelemahan dengan sistem digital canggih. Namun, guru pendidikan Islam tidak ramai yang menggunakan teknologi IR 4.0 ini untuk memantau kemajuan pelajar secara lebih sistematik. Penggunaan teknologi IR ini dia lebih menjimatkan masa, kuasa dan kos dan penggunaan kertas yang banyak. Iaitu adalah antara manfaat sekiranya kita mengamalkan penggunaan teknologi IR 4.0 ini. Tuntasnya, penggunaan teknologi ini harus digunakan secara maksimum oleh para guru bagi memudahkan proses pentaksiran dengan lebih efisien. Sebagai contoh, penggunaan Google Document yang mampu mengesan pola jawapan ataupun cara berfikir dan minat pelajar berdasarkan setiap jawapan yang diberikan oleh pelajar. Apabila pelajar menjawab soalan di Google Form ataupun Google Document, guru bukan sahaja dapat tahu kesalahan di mana kesalahan pelajar, guru juga dapat mengesan corak jawapan para pelajar dan guru dapat mengesan kelemahan dan kelebihan para pelajar melalui Google Form tersebut. Kemudian kita pergi yang terakhir, iaitu cabaran dari sudut pentaksiran adalah ketidaksediaan guru mengadaptasi teknologi IR 4.0. Menurut Mazrul Hassan et al. 2020, guru-guru haruslah bersedia dari segi ilmu pengetahuan, kemahiran dan bersedia memberi input serta menerapkan kemahiran-kemahiran yang diperlukan seperti penggunaan digital bagi menghadapi cabaran yang semakin hebat dalam dunia pendidikan di era revolusi. Ini kerana Kementerian Pendidikan Malaysia KPM telah meletakkan keperluan teknologi maklumat dan komunikasi dalam pendidikan sebagai anjakan yang ketujuh, iaitu memanfaatkan ICT bagi meningkatkan kualiti pembelajaran Malaysia. Penyelesaiannya adalah dengan mewujudkan latihan profesional teknologi IR 4.0 secara berterusan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Jadi macam mana kita nak meningkatkan kemahiran guru dari sudut teknologi maklumat dan komunikasi? Kita buatlah program ataupun kursus profesional mengenai IR 4.0 ini. Sebagai contoh, program Digital Educational Learning Initiative Malaysia ataupun kita panggil dia DE5 yang kita selalu guna sekarang ini. Kesimpulannya, revolusi industri 4.0 merupakan satu inovasi yang dapat membentuk kemajuan dalam teknologi khususnya bidang pendidikan. Dunia pendidikan tidak dapat menyanggah arus kemodenan ini kerana ia merupakan satu pandemik yang mempengaruhi kehidupan masyarakat di seluruh dunia. Jadi IR 4.0 ini merupakan
perkara yang tidak boleh kita tolak kerana ia merupakan kemajuan. Jadi masyarakat Islam perlu keluar dan menyahut seruan ini agar tidak ketinggalan dalam segala bidang. Jadi guru pendidikan Islam haruslah menyahut penggunaan teknologi IR 4.0 ini supaya kita ini tidak ketinggalan. Ini sudah tentu menjadi cabaran baru bagi guru untuk mendidik pelajar supaya menjadi sumber manusia yang berkualiti sesuai dengan matlamat pendidikan negara. Oleh itu, mereka haruslah belajar dan menggunakan teknologi sebaik mungkin untuk mempermudah proses pembelajaran dan pentaksiran. Sekadar itu saja daripada saya. Yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kelemahan itu datang daripada diri saya sendiri. Jadi terima kasih kerana sudi menonton video ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.